Bekerja pun tak boleh. Tak layak kau bekerja kalau kau tak boleh jaga disiplin. Sebab setiap tempat ada peraturan dia. Set of rules. Kita boleh ada dah, setiap tempat berbeza-beza. Tak sama. Sini masuk kerja kau apa? 8.30. Kan? Dah patut dia dah minum. Bukannya dah masuk berfikir nak minum. Mak, punch card. Minum dulu. Kenapa kau gelak? Benda tu betul. Itu juga kan? Patutnya minum siap sampai, ataupun kau bawa bekal. Tak apa. Kalau bawa bekal, makan kat pantry, bukannya ajak keluar balik. Nak yang kerja pejabat. Lagi pula orang nak berurusan dengan kita. Contohlah kan, datang kat pejabat, orang nak jumpa saya. Saya ni pengarah undang-undang. Orang memang nak jumpa saya. Ada benda nak bincang. Kemudian, contohlah hari tu kan, jom kita pergi minum. Saya anggap orang tak ada. Saya pun keluar. Lepas tu ada orang telefon. Bos, ada orang nak jumpa bos lah pasal berkaitan ni. Kau cakap dengan dia besok lah datang. Saya cakap macam tu. Contoh orang tu, macam contoh Cik Oman ni. Cik Oman ni, dia tu lah masa dia free nak berurusan dengan saya. Dia sampai, kita apalah, saya balik dululah. Dia pun balik, tak dapat uruskan. Kalau memang betul saya ada hal, tak apa. Tapi kalau saya buat benda yang lain daripada kerja hakiki saya dah ambil hak Cik Oman ni. Atas sebab itulah saya terlampau banyak ceramah dah dulu. Saya dah tak tahu mana satu part time. Saya fikir aku dah ambil hak orang berapa banyak. So saya kena bersara. Itu sebab saya ambil option, saya bersara. Sampai dulu saya kerja ceramah main-main je, sambil-sambil je. Ceramah ada waktu lapang, kalau betul ada boleh, bos bagi pelepasan, saya pergi ceramah. Tapi bila terlalu banyak, saya kena buat decision. Saya tak boleh layan benda tu. Kan, kita seronok lah, mana tak seronok. Kan, gaji jalan. Lepas tu ada tak duit income sikit pada ceramah. So seronok lah dapat dua. Tapi buat apa, dalam hidup tak boleh tamak. Tak boleh. Kena pilih. Kalau tidak, akhirnya, dua-dua benda tu saya takut. Dua-dua benda tu tak ada satu pun yang saya buat dengan betul. Ceramah pun buat tak betul, ala kadar je. Kerja pun jadi main-main. Saya tak nak macam tu. Itu sebab pentingnya. Kita ada, itu sebabnya setiap pejabat-pejabat baru, dah nak pejabat macam ni kan, mesti ada pantry masing-masing. Kalau boleh lah, duduk kat pejabat lah makan. Waktu minum. Ini tak. Bawa potluck. Kan? Kita tak sedar tau. Kita nampak benda macam tak ada apa-apa. Orang nak berurusan kita selalu tak ada. Tapi kalau betul memang kita pergi meeting, betul kita memang ada kerja luar, lain. Ni saya saja pergi minum. Lepas tu cakap, saya sibuk, kau cakap je lah saya ada meeting. Kau cakap je lah saya ada ni. Kita siap suruh orang tipu lagi untuk kita. Jangan buat macam tu. Kan? Bos keluar minum je, cakap je. Saya pergi minum sekejap. Nanti kalau saya cakap saya pergi minum sekejap je. Nanti saya balik-balik. Macam tu lah. Jadi kita dah disiplin kita nak pergi minum. Tak salah pun. Pergi minum. Memang. Tapi yang salah tu jap-jap minum tu salah. Kan? Macam tu. Jadi disiplin.